dah pukul dah pukul berapa? Oh, dah pukul 5 lebih berapa? Lepas lah. Bangun Faris, bangun Rizky, sahur dah pukul 5 lebih dah ni. Okey, dah siap masak. Lepas ni tak bangun lagi. Ada satu masalah besar setiap Ramadan. Apa dia? Lepas sahur, mata berat gila. Lagi 5 minit nak habis waktu sahur dah. Cepat minum. Cepat. Slow lah. Bukan berlari. Alhamdulillah, sahur selesai. Weh, dah subuh dah. Cepatlah ambil wuduk. Jangan lengah. Jomlah kita solat dekat masjid, lepas tu baru rehat. Rasa tenang lepas solat tu. Puasa hari ni, buatlah. InsyaAllah kita dah mula hari ni dengan betul. Berapa sekarang? Pukul 5 baru. Ini hari apa? Hari ni rayakan bangun drop lepas dulu. Nasi siap raya. Saya nak kena semayang raya pula. Mana nampak ni Haris, Rizky, bangun weh, hari ni raya. Raya ke? Ini raya. Ngantuk. Aku mimpi ketupat tadi. Bangunlah, tangan pertama tidur je. Bangun. Yelah. Jom basuh muka. Hari ni dah hari raya. Tak payahlah aku tahan lapar lagi. Aku dah kurus dah ni. Penat puasa. Aduh, raya dah kan. Basuh tangan lo. Cepat lah boy. Sabarlah. Mandi dulu lah. Tingkah laku khas. Tak pernah buka baju waktu mandi. Siap dah. Tukar baju pula. Tak boleh tengok ya guys. Ada ikan berbahaya. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Nak tahu lagu. Dah boy. Mana kau? Okey, sikat rambut. Okey, dah sikat rambut. Let's go. Weh, aku nak beritahu ni. Kalau ada salah silap, aku minta maaf tau. Aku pun. Ikhlas. Okey, jom. Aku jaga depan. Okey, Dah buka jom. garas. Okay, jom. Tolong katuk pintu. Alah. Dah. Jom. Walaupun simple, asalkan raya dengan orang yang betul. Betul. Tahun ni rasa lain sikit. Sebab kita sama-sama. Raya ni tak perlu mewah pun. Cukup ada kawan, ada hati yang tenang. Dah ingat kenapa kita berpuasa dulu? Puasa bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tapi untuk ingat tujuan sebenar puasa. Taat kepada Allah, belajar sabar, disiplin dan kawal diri rasa syukur bila sampai hari raya. Hargai nikmat kecil dulu. Kita tunggu masa berbuka. Okey, kita dah sampai. Dah kita turun. Aku kata okey. So kita ni katut lalu. Balik elektrik. Okey. Akhirnya weh dah habis puasa tapi still rindu kan puasa. Itulah. Rizky. Bulan puasa ajar kita sabar dan banyak hal. Malam Tahan ni diri, jom buat jaga bunga niat api kat dan kampung. hargai setiap masa yang ada. Walau sunyi dan letih.
belikan Kita mula sedar apa yang penting. Masa bersama, Dekat minum situ ada air banyak kecil, pilihan. dan doa yang ikhlas. Murah lah tu. Bila Syawal tiba, Hari Raya pula ajar Tapi kita aku untuk dengar ada bersyukur. apa? Syukur Apa dengan apa jiran yang kita kita kata miliki jangan pergi ke dan dengan siapa kedai yang masih tu. ada di sisi. Si Akhirnya, Elie yang buat Ping semua ini lakukan. bermakna bukan pakaian atau hiasan, tetapi dan kebersamaan. Saya dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. sebab kat situ dia Maaf, kata zahir mahal-mahal dan tapi batin. pilihannya pun sikit.